cermin Mavi aku pecah sebab mesin rumput. Macam mana cara aku claim? Okey geng, masa tu aku tengah buat wira keran aku ni kan. Aku ada perasan yang orang mesin rumput lalu depan rumah aku. Lepas tu isteri aku nak guna kereta, terus nampak cermin tepi Mavi aku ni pecah. Tak apa banyak cerita, aku start motor aku dah kejar orang mesin rumput tu. Tapi sebelum tu aku ambil gambar dululah. Ini bukti aku tengah dalam keadaan bengang, bawa motor dah ambil gambar bukti. Dan aku kejar lah orang mesin rumput tadi. Adalah aku marah dia sikit sebab dia macam lari dari masalah tau. Asyik cakap tak tahu je, siut je. So aku cakap dekat dia, mana bos kau? Lepas tu dia panggil bos dia, dan person in charge diorang pun datang. Nasib baiklah PIC mesin rumput ni layan aku dengan baik, cakap elok je. Jadi hati aku sejuk sikit lah. Okay, ni momen PIC tu datang tengok Mavi kereta aku. Dia minta nombor WhatsApp aku dan dia cakap nanti dia roger balik. So adalah beberapa kali dia datang dekat rumah aku untuk update macam mana kan. Aku memang nak claim cermin kereta aku ni. Last dia bagi tahu, okey bang datang dekat kedai ni nanti terus tukar cermin. Dan berkali-kali minta maaf. Bagus betul PIC mesin rumput ni. So aku pun terus pergi dekat kedai cermin tu dan dapat tukar cermin yang baru geng. Awalnya aku macam sayang lah, cermin ori kot, boleh pecah pula. Sekali digantikan dengan cermin original juga. Okey, mantap lah tu. Jadi situasi pecah dan claim tadi berlaku dalam masa 5 jam sahaja geng. Lepas tu aku pergi pasar tinted. Untuk cermin aku memang tak keluar 1 sen pun, tapi tinted kena guna duit sendirilah. Jadi itulah cara aku claim cermin pecah sebab mesin rumput geng. Kalau terjadi dekat korang, pastikan korang kejar terus diorang ni. Jangan tunggu je, minta claim terus. Okey, tu saja geng. Terus sidai hari ini untuk sambung projek wira. Jangan marah aku, marah orang putus rumput tadi.